Hari ni saya nak kongsikan teknik untuk paksa diri menyimpan emas dalam mood pantas, iaitu dengan rahsia simpan 5 gram. Anda target untuk dapatkan seketul 5 gram ini dan fokus untuk top up dalam akaun Emascape sebanyak 5 gram secepat mungkin. Jangan terpengaruh dengan harga emas semasa. Fokus anda adalah mengejar 5 gram emas pertama. Lepas cukup je 5 gram ni, boleh terus keluarkan jongkong emas 5 gram daripada akaun Emascape anda. Simpan di tempat yang anda dapat tengok selalu. Dan emas yang anda tengok ni akan mempengaruhi minda di bawah sedar dan rasa seronok dan motivasi lagi untuk tambah lagi 5 gram seterusnya. Emas 5 gram ni lebih mudah nak kejar berbanding emas yang lebih besar. Jadi anda lebih motivasi. Ia ibarat kejayaan kecil yang senang untuk kita capai. Ulang balik teknik yang sama untuk dapatkan 5 gram seterusnya. Kedua, ketiga, keempat dan ke-10. Amalkan teknik ini secepat mungkin dan mungkin terkejut dengan kemampuan anda mengumpul emas lepas ni. Jom kita cuba sama-sama. Nak bermula, rujuk video saya untuk saya bantu.